Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tommy Nasyaim. Okey, jadi di video kali ini saya saja pergi ajak anak saya jalan-jalan dekat kampung-kampung ni, jalan kaki je. Mungkin korang ada nak tengok kan macam mana suasana tempat tinggal saya sekarang ni. Tarik, tak boleh. Suasana tinggal saya sekarang saat ini. Ikutinlah, saya bagi tunjuk sikit suasana perkampungan di dekat rumah saya. Okeylah, yang ada di Malaysia. Ikuti perjalanan video saya kali ini guys. Jangan lupa subscribe. Jangan mendekat longkang sangat guys. Tarik dengan Yusuf tengok. Kita orang, saya tengah ajak Tarik main kat luar. Suka main air dia ni, Tarik ni. Baling batu dekat air. Kan Yusuf kan? Kan? Main elok-elok berdua. Adik sini. Baik-baik semak tu. Dia kena gigit dengan lipas kang. Hei. Jangan main air lah, tak boleh masuk. Yusuf, Tarik. Jom. Mengamuk dia. Dah. Jangan mana. Iya. Dah. Tarik dah lah, jangan main situ. Tarik, jangan main air lah. Okay, jom. Okay, jadi macam ginilah suasana di dekat kampung dekat rumah saya guys, kampung Jenjarum. Tuh, masih banyak semak lagi di sini. Tuh suara burung. Tarik, kenapa? Adik kenapa? Dah tak payah main air. Dia menangis tadi, ajak main air. Suasana dia sangat tenang. Sini Tarik. Ni. Sini. Baik-baik ada motor. Ya. Tuh ada makcik-makcik baru balik. Tuh tengok perumahan di sini guys. Jalan dia. Jom balik. Jom. Baliklah. Tak nak balik. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Abang nak pergi mana? Kau nak main lagi? Jom. Jom balik. Dah panas dah. Macam ni lah kondisi dia guys. Segar je pagi-pagi. Tengok pokok-pokok macam ni. Dengan rumah-rumah lama. Kalau malam lagi lah best. Kan Tarik kan? Baik-baik jalan. Mana kat sini banyak pokok-pokok. Orang-orang banyak tanam kan. Tuh, rumah dia luas. Tapi akeh wong Jawa ni kene iki. Banyak orang Jawanya. Yang tua-tua pandai cakap Jawa, tapi yang muda-muda dah jarang dah saya dengar orang kampung sini. Kebanyakan tua-tua dia banyak cakap Jawa lah. Dah jom. Saya dah sampai rumah dah. Saya nak bagi tunjuk sikit rumah. Tu isteri saya. Ni jadi barang-barang yang ada dekat dalam yang dah tak pakai. Ini saya akan buang tau. Ni saya letak dulu. Mungkin korang nak tengok kan macam mana rumah kita orang sekarang kat dalam. Suasana dia macam mana. Sekejap lagi kita akan tunjuk tau. Tarik. Jom masuk. Ada lalat. Masuk. Jom. Masuk. Kenapa? Ni kan suasana tu. Kita orang dah hias cantik dah rumah semua. Tuh. Ni ada yang cakap dengan saya, Tommy, kalau pasang aircon tu, kalau tak letak ni, angin dia keluar, jadi inverter dia tak hidup. Jadi beli yang murah-murah je ni guys. Lepas tu kita pasang jam kat sini. Semua barang online. Ini yang Allah Muhammad kita yang daripada rumah lama pun kita pakai lagi. Dekat sini macam ada perfume apa semualah. Jadi kita orang memang tidur kat sini. Kalau ada tamu baru kita bawa masuk. Ada tamu baru kita bawa masuk. Ni TV ni kenapa kabinet dia saya buang sebab dia makan space. Dah pecah kan? Dah pecah. Dah pecah.
kan. Jadi membahayakan. Lepas tu nanti kejap lagi pun TV pun dah rosak, dah pecah. TV yang lama dah pecah. Budak-budak ni Kita orang beli TV kecil je. lebih selamat kita beli kecil. Kalau beli lagi kecil lagi okey. TV si tarik pecahkan. Jadi nanti kalau orang datang, ni ruang tamu kat sini lah. Kursi kita. Jadi menghala terus ke kasur macam ni, ke tilam. Tu ada juga apa? Manik-manik apa ya? Dekat tepi tu apa nama dia? Apa? Dekat tepi tu. Tu. Ni. Tu apa? Wallpaper. Wallpaper. Wifi punya tali tu keluar. Wifi punya wire lah, tali. Tu. Macam ginilah, dah cantik kan rumah kita orang sekarang ni. Tengok tu. Ada TV lengkap lah, alhamdulillah. Nanti kalau baby dah lahir, kita orang ketepikan ke sini sikit lah tilam ni. Ke tepi sebelah sini sikit. Lepas tu nanti space kita daripada sini ke sini. Gitu. Okay, jadi ni sinki kita. Bila saya masak dendeng tu dekat atas ni tau, kita alihkan dia punya gas ni lah, kompor gas dia. Jadi kita masak kat atas ni kan, tak mungkin lah kita masak kat bawah kan. Jadi saya selalu masak kat atas. Ni kita orang punya rak piring apa semua dah tak muat dah. Sebab yelah nak beli yang lagi besar, ruang dia yang tak muat. Macam itu. Lepas tu dekat belakang pemandangan macam biasalah. Pemandangan tu apa, pokok-pokok, kebun-kebun semua. Jadi untuk mana-mana yang belum tahu, rumah kita orang ada 3 bilik tau. Ni bilik belakang, yang ni bilik tengah, yang ni bilik depan. Tapi kita orang tak pakai bilik ni sebab semua bilik ni kita tidur kat depan. Yang di sini tempat kita orang makan lah. Tempat kita orang makan kat sini. Lepas tu dekat sini peti ais, tempat masak nasi, mesin cuci. Yang ni tandas. Gitu. Okay, jadi itulah guys, kita orang punya kediaman. Tempat kita orang tinggal sekarang. Banyak tanya kan, macam mana Tommy tempat tinggal sekarang? Okey ke seronok ke? Alhamdulillah okey. Sebab kalau duduk dekat area sini, Jarum ni, kalau sewa rumah, orang wajib ada aircon tau. Saya nak beritahu awal. Sebab apa? Sebab dia punya panas tu memang sangat-sangat panas. Dan juga walaupun korang hidup kipas itu kipas hawa panas. Jadi kalau mana ada yang penyakit semput tu, lebih baik prepare aircon awal. Dulu sebulan saya duduk sini tanpa aircon, rasa dia tak boleh tidur tau guys. Bila subuh saya sejuk, subuh sejuk. Tapi bila dah tengah hari, malam pun masih agak panas. Dia bila pukul 12 malam ke atas baru okey. Okey, untuk yang tanya Tommy, jering dah habis guys. Dah habis. Saya masa sebelum ni kan saya ada buat video, jering tu tinggal ada 2 pack je. Lepas tu adalah orang yang borok macam tu, 2 pack tu. Yang sekarang ni ada produk kita adalah sambal jering, daging dendeng batokok balado. Dengan rendang daging Minang. Rendang daging Minang tinggal lagi 15 pack. Kan dik? Ada 15 pack. Kemudian daging dendeng ada dalam 20 pack. Itu sahaja. Lekai WhatsApp Nasha guys, ataupun WhatsApp saya yang mana-mana nak order. Untuk harga Semenanjung RM20, Sabah Sarawak 23, Singapura Brunei 26, belum termasuk postage. Macam gitu. Kan ya? Apa yang ya? Kamu makan apa? Ni apa tak? Beli tadi kat kedai. Apa nama dia? Rengginang. Rengginang tu makanan adik pun suka, adik. Rengginang tu makanan orang Jawa guys. Okey, untuk produk makanan kita ni boleh bertahan sehingga 18 bulan. Jadi sesuai dibawa ke mana-mana sahaja, dengan suhu ruangan pun boleh bertahan, tak perlu masuk peti ais tau. Bila dah buka barulah korang masuk peti ais. Tapi bila masih tertutup dalam pouch macam gini, itu masih boleh bertahan hingga 18 bulan ataupun 1 tahun setengah. Begitu. Jadi kalau yang nak sambal jering, bila yang nak restock sambal jering? Belum tahu lagi. Sebab jering ni sekarang sebab kita guna tu cabai apa? kita orang guna cabai keriting. Lepas tu jering pun sekarang susah nak cari. Macam gitu. Nantilah apa-apa saya akan update dekat dalam YouTube bila ada stok jering ya. Untuk sekarang yang ada dendeng batokok balado dan rendang daging Minang. Lekai-lekai WhatsApp. Okay.
besok kita nak pergi mana yang? So kita orang nak pergi something. Nak pergi something. Nak pergi ke sesuatu tempat. InsyaAllah besok saya akan buat video juga. Dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita orang akan sering lagi lah aktif di dalam YouTube. Mengingatkan dah lama sangat kita cuti yang dah berlama-lama sangat kita orang cuti ya. Sebab kita orang besar pun daripada YouTube, korang kenal kita pun daripada YouTube. Jadi takkanlah kita nak hilangkan YouTube dari kehidupan kita. Betul tak ya? Sebab kenangan kita semua mulai daripada si Tarik ni masih dalam perut lagi. Saya dah buat video kan. Si Yusuf dalam perut lagi, kita dah buat dalam video kan. Sekarang alhamdulillah baby yang ketiga pun dalam perut lagi. Kita buat video lagi. Saya ucapkan terima kasih yang dah support video kita tahu daripada dulu hingga sekarang. Dah 4 tahun lebih kita dalam industri YouTube. Terima kasih sangat-sangat korang yang dah follow saya daripada dulu dan support video saya dan support perniagaan saya. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum dan jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.